dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa ada tak? Pakai apa ni? Apa ni? Okey kan? Okey, duduk kena kan? Okey, hari ni kamu rasa kita nak buat apa? Ha? Burung. Buat burung. Buat topeng. Okey. Kita nak buat topeng. Kita nak buat topeng burung kena sini. Okey, sebelum kita buat, kita nak minta dia nyanyi sama-sama lah. Nyanyi lagu burung kena sini. Boleh? Boleh. Kita nyanyi lagu burung kena sini. Dengar dulu cikgu nyanyi, lepas tu kamu sambung tau. Okey, jom. Kita nyanyi. Nyanyi kuat tau. Kuat. Bersama lagu ini, ayo pula. Pula kan? Okey. Dan kamu dengar tadi lagu burung kena-kena. Okey, dah kan? Okey, dia kata burung kena-kena yang duduk dekat Pohon Jati dekat kawasan burung dekat ada dekat kawasan hutan ke, kawasan rumah ke? Hutan. Rumah ada tak? Kawasan rumah? Ada kan? Yang orang pelihara. Okey. Cikgu nak tunjuk gambar burung jenis yang bermacam warna, macam bentuk. Cikgu kita tengok. Jom. Ini adalah contoh topeng burung kenik-kenik yang nanti kita akan buat. Ada bulu, ada jambul, ada hidung kan? Ada hidung, ada mata. Kita akan buat bulat. Kita akan pakai kepala macam cikgu pakai. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok dekat bawah. Yang ni bahasa seni visual. Sekejap lagi kita akan dengar apa itu bahasa seni visual yang perlu kamu terapkan dekat dalam topeng. Topeng ni ada bulu, bentuk bulu, ada bentuk paruh, ada bentuk mata. Okey, sekejap lagi cikgu nak tunjuk gambar macam-macam jenis burung. Sekejap tau. Okey, ni tengok sini. Okey, sama cikgu nak tunjuk ni. Ciri-ciri asas burung kenik-kenik. Ada warna bulunya yang cerah dan menarik. Menarik tak? Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning. Dia campur-campur. Macam cikgu buat ni ada campur-campur kan? Betul? Okey. Lepas tu ada bentuk fizikal yang unik. Apa yang bentuk fizikal yang unik? Yang ada dekat burung. Ni. Ada? Apa ni? Paruh. Itu paruh dia. Dia dekat. Okey, mata dia besar. Mata dia besar tau. Mata dia besar. Lepas tu melambangkan kebebasan dan keceriaan. Apa yang dia melambangkan kebebasan dan keceriaan? Apa yang melambangkan? Apa yang melambangkan? Bulu dia. Bulu dia melambangkan kebebasan, keceriaan. Dia ada tempat dia. Ni kita akan buat bulu ni sebagai lambang keceriaan dia. Untuk letak ni letak dia apa? Topeng. Kita letak dia apa? Okey lah. Ni. Lepas tu ini contoh. Contoh cikgu nak cerita pasal bahasa seni visual. Cikgu ambil kat sini garisan. Apa
Kenapa kita guna garisan? Sebab kita akan buat bulu burung, mata burung, paruh burung, lepas tu warna. Kenapa kita kena guna unsur seni atau bahasa seni visual warna? Sebab kita nak buat bulu dia yang bermacam-macam warna. Okey, bentuk pula ada, kita akan buat bentuk dia bersifat 2, 3, 3D. Tengok sini, dekat sini 2, 3, 3D. 3D, kenapa 3D? Sebab kamu boleh tengok sekeliling topeng ni kan? Betul? Kalau 2D tak boleh, kita tengok je. Yang ni kamu boleh sentuh belakang, depan, kiri, kanan. Lepas tu kita pergi dekat rupa apa yang ada dekat burung, dekat topi burung. Rupa apa? Rupa ada segitiga, geometri dengan organik. Organik ada, geometri. Mana ada rupa geometri? Dekat mana rupa geometri? Ada sudut dekat burung ni. Dekat hidung. Kalau rupa organik ada dekat mana? Dekat bulu dia. Ni bulu ni. Okey, lepas tu jalinan. Jalinan apa yang wujud dekat mana jalinan? Dekat topi ni. Kamu rasa jalinan dia dekat mana? Dekat ni. Dekat manik-manik kan? Kamu boleh rasa. Okey, ruang. Ada tak penggunaan ruang tadi? Ada. Ruang dalam. Ni. Ada ruang. Untuk kamu pakai topeng. Ruang dalam ni nyata ke tak nyata? Nyata. Okey, disediakan. Kenapa kita kena letak bulu banyak-banyak? Macam-macam warna untuk menimbulkan apa ni? Apa ni? Keharmonian. Okey, kepelbagaian. Rasa tak? Ada macam-macam bulu. Ni, tengok sini. Ada macam-macam bulu yang pelbagai. Yang ni unsur seni lah, disediakan tau. Okey, penegasan. Apa yang menegaskan dia ada melambangkan simbol burung dekat topi ni? Apa? Ada? Ni apa ni? Paruh. Paruh burung ni. Dia ada paruh dan mata. Mata dia besar. Okey, lepas tu kontra. Rasa tak? Ada penggunaan warna. Warna panas dan warna hitam ni. Dia kamu guna warna yang lain. Jangan guna warna yang sama. Contoh yang hitam, guna bulu pun guna warna yang cerah. Bagi nak timbulkan warna yang kontra antara warna tu. Okey, kesatuan. Ada tak dekat topi ni tiba-tiba ada simbol katak ke, simbol apa tadi, beruang ke, telinga kucing ke, ada tak? Tak ada, betul-betul tak ada kan? Semua berkait dengan burung kan? So, okey, keseimbangan. Kalau tengok dekat kiri dan kanan topi ni, sama ke tak sama? Sama kan? Simbol, wujud, keseimbangan, pergerakan. Di mana bukan pergerakan? Nombor dia ada berpancar. Umpama garisan berpancar dekat bulu dia ni. Okey. Okey, kita akan teruskan belajar ini. Mana nak validakan? Ada gunting. Gunting ni nanti cikgu akan bagi dekat kamu satu orang tau. Dah ada apa ni? Double side plate kan? Okey, ada ni apa ni? Biasa maksudnya ni dawa yang diletak apa macam bulu-bulu lah. Yang ni manik berbulu. Manik berbulu. Okey, yang ni cikgu buat khas untuk kamu tahu. Supaya kamu senang nanti nak buat apa ni? Ada cikgu buat nanti kamu gunting, kamu letak je dekat kertas pengelakat ni, kamu potong kertas pengelakat ni. Tak ada. Okey. Lepas tu kita kena ada stapler, pensel,
Kertas warna, gam, apa lagi? Barang hiasan lah. Kamu nak bawa daripada rumah, kalau ada bawa tak? Ada. Tak ada. Apa guna yang kamu punya? Nanti kamu buat sendiri. Walau macam mana nak bagi cantik topeng kamu, tak boleh? Ha? Bawa balik. Nanti ibu tanya ni mak ayah kamu. Kalau mak ayah kamu nak minta bawa balik, bawa balik lah. Okay, pisau ni cikgu kena pasal tau untuk buat mata ni. Sebab kita akan guna pisau ataupun gunting. Tapi kalau guna pisau, cikgu kena pantau. Sebab tu ada kesudaraan dekat anak kamu nanti. Kita buat mata guna ni. Boleh? Okay. Lagi kita dah. Okay, yang ni cikgu potongkan untuk kamu tahu. Nanti kamu akan kena buat bulu macam ni. Dekat kertas ni. Tahu tak? Okay. Okay, kita akan tengok cara macam mana ni. Kita tengok musuh segi dulu lah. Video berkait dengan musuh segi boleh. Tadi cikgu dah jelaskan. Kita tengok video berkait dengan bahasa segi visual pula. Yang ni contoh aku ambil yang tahun lepas. Kita akan tengok cara nak buat topeng pula. Boleh? Macam mana hasilnya topeng. Sebuah topeng yang macam contoh yang kita tunjuk ni. Okay, tengok dekat YouTube macam mana nak buat. Nanti kita akan buat. Ini contoh yang okey, yang tadi kan kita akan buat ni mata, tapi cikgu sediakan perlu untuk kamu kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Ni jadi mata. Ni cikgu dah buat untuk kamu tahu. Supaya kamu senang nak buat mata lagi. Potong guna gunting je. Kita dah gunting lah. Ada unsur keseimbangan kiri dan kanan sama, betul tak? Lepas tu buat mata lah. Dia ambil kertas menilacat ni, tu dibuat macam ni, dekat. Kamu kena gunting tau. Kena gunting atas ni bagi pendek sikit. Lepas tu kamu letak, ambil pensel, kamu lorekkan. Nanti ambil pisau, satu gunting, buat lubang. Nanti dia akan pantau. Dia kena buat. Okey, yang ni macam mana dia nak buat hidung. Tapi cikgu ada cara lagi okey tau. Yang ni salah satu. Kita akan buat hidung macam ni tau. Betul lah. Kita akan buat macam ni. Kita tak gunting, kita buat macam ni. Kita guna santet ni. Macam ni kan. Kita ambil santet. Kita ambil santet ni. Doktor dia buat macam ni. Kita akan buat macam ni tau. Cara dia okey juga. Kita buat macam ni. Okey dah. Mau buat macam ni Gunting. Kena gunting. Okey. Sikit balik. Tunggu balik. Jadi dia buat macam ni kan. Dia buat dia foto. Kita ambil ini tadi. Kita buat cara kita. Pun boleh. Macam ni. Jadi yang sama tak? Kan? Macam ni.
penegasan. Unsur seni penegasan dia berbeza tau. Dia nak nampak parut. Yang ni dia guna gam kan. Kita akan guna double take. Kita akan guna double take. Nanti dia baru pantau lah. Sama lah. Yang tu dia gunakan kita akan guna double take pun boleh je. Kita kalau kamu rasa tak nak buat dekat mata tu pun tak kisah. Nanti kita tengok macam mana nak buat lah. Kalau kata kamu nak guna buat mata tu, buat lingkaran mata tu guna dekat warna boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Yang ni manik-manik ni. Kita akan guna manik macam ni. Letak dekat hidung. Ya, hidung, mata. Nanti dia akan buat ni lah ni. Yang ni dia akan buat nyamuk. Kalau kamu tak nak buat nyamuk pun tak kisah, boleh juga. Kalau contoh kamu tak nak buat yang ni, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh je. Atas kemampuan kamu, atas kreativiti kamu. Ini buat ni untuk nyamuk lah. Kalau ada yang nak buat ke tak apa, nanti kamu buat sangat mampu kamu je. Ini bulu-bulu tau. Nanti dah dah siap, ada yang kamu buat nyambung, kamu bunuh lah. Dekat atas dulu. Kat depan ke tak belakang nyambung ni? Dekat depan tu belakang letak nyambung ni. Depan tu belakang. Dia nak tengok dia dekat belakang ke depan. Belakang. Dia letak belakang. Dia letak belakang ni. Dekat depan ni. Okay, yang tu ni dia ambil kita kata menilangkan atau kita warna buat bulu. Dia ambil kita macam kertas kain tu. Dia lukis dulu. Lukis dulu bulu tu. Ni, dia dah potong siap-siap tau untuk kamu buat bulu nanti. Ni, kertas kecil-kecil ni kamu kena lukis, kita ganti dengan kertas warna untuk buat bulu. Boleh? Faham? Kertas apa-apa jadi boleh buat bulu. Contoh yang ni guna, contoh yang cikgu ambil ni guna kertas pun boleh. Nanti kamu tiru je. Lain, kita akan gunakan warna. Macam-macam warna dia letak. Okay, lepas tu, lepas siap bulu tu, dia akan buat bentuk bulat. Dia akan lekat tau. Kita akan dapat dah betik tepi ni. Lepas tu, kita akan buat bulat. Yang ni dia guna kertas lukisan. Kita akan guna tentang melelahkan. Jadi kamu potong atas ni bagi pendek sikit je. Tak payah nak sambung dah. Kita akan terus je buat. Okay, yang ni contoh. Ya. Okay, yang ni contoh sudah siap. Kamu dah tengok dah macam mana nak buat kan? Yang pertama kita kena buat apa? Kena buat mata. Lepas buat mata, hidung. Lepas buat hidung, bulu. Bulu ke jambul dulu. Kalau nak buat jambul dulu, lepas tu bulu. Lepas bulu kena buat lekat ke belakang jadi bentuk bulat kan. Okey, cikgu akan bagi kertas melelahkan satu barang. Apa nak warna putih?
Pink, warna pink. Ni nak warna apa tadi? Pink lah. Bagi kat dia satu. Boleh? Kepala warna pink. Ambil satu ni ambil warna hijau, warna biru. Nak warna apa? Hijau. Ni yang kuning pun tak apa. Okey, buka. Cikgu akan bagi putih korang satu. Yang tu tak payah ambil yang ni. Itu bahaya. Ambil. Bagi kupan ni pink. Ambil. Kupan dah lagi penting. Ambil putih. Hitam, dah ambil. Kamu ambil satu korang. Okey. Dah buka dulu. Okey. Nanti dah buka kan. Dah. Ini nanti buat. Okey, lepas kamu buka. Kamu akan gunting, buat macam ni, lipat dulu yang ni. Contoh, aku buat jadi. Okey, kamu buat macam ni, apa dekat meja, apa je. Macam ni. Okey, buat buka. Buka. Kamu lipat. Ya. Ya, lipat macam ni sikit je. Lipat sikit je. Lipat macam ni. Dah. Sikit je. Cikgu nak tolong lipat sikit je. Macam ni je. Okey, contoh nak lipat dekat bawah pun boleh. Dah. Sikit lagi. Sekarang kamu ambil gunting. Ambil gunting. Betul. Ambil gunting. Ini. Gunting itu lagi satu. Buka. Dah. Okey, ikut tu. Ni. Kamu cari yang tengah-tengah buat macam ni. Kamu dah foto. Siapa dah foto dah? Dah. Ni kan? Kamu cari yang tengah-tengah tau. Foto. Kamu buat macam ni kan? Lipat. Ujung ni lipat sikit je. Lipat sikit macam ni. Nak tahu mana tengah. Lipat sikit je. Lipat sikit bagi nampak tengah. Nampak ujung tengah kan? Yang lain yang lipat. Yang ni je. Ujung ni. Lipat dah sikit ujung. Bagi sama. Ni, bagi sama. Yang tengah ni bertemu dengan tengah ni. Kamu letak sama. Letak macam ni. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tak, tengok. Di bawah sama. Dari tengah yang tadi. Tu, tengah yang kamu lipat tadi. Ni kan? Tengah yang kamu lipat tadi kan? Ketemukan tengah-tengah tu. Tengah juga kan? Ni tengah ni. Bertemukan dengan tengah yang kamu lipat tadi. Jadi lah. Jadi kamu buka. Buka. Okey, buka. Ni tengah ni kan? Bertemu dengan tengah ni. Nampak kat bawah. Nampak dekat bawah. Nampak dekat bawah. Nampak kan sama? Tanda. Ikut pula tanda. Mana tengah tadi? Buat. Betul tak? Kamu luar kan? Buat bulat.
Nah. Awak pula. Pensel tu ambil dalam tu. Ambil ni. Nanti ada cikgu tolong kamu. Buat macam mana. Kalau kamu nak buat sendiri pun boleh. Bulatkan. Dah bulatkan. Lepas tu kamu ambil yang ni. Kamu agak-agak lipat macam ni tau. Lipat macam ni. Lipat sama. Kiri dan kanan. Tengok. Lipat. Jangan lipat semua tau. Lipat sikit je. Lipat macam ni je. Bagi ni sama ni. Macam ni je. Kamu lipat macam ni. Contoh kan. Ni macam ni kan. Kamu lipat macam ni je. Tapi tengok sama tak? Banyak tinggi tak? Lebih kurang tak? Lebih kurang. Okey tak? Kamu lipat macam ni kan? Okey. Ambil gunting. Gunting macam ni. Ikut. Betul-betul. Ambil gunting. Gunting kamu mana? Kamu gunting. Betul-betul je. Siapa boleh gunting sendiri? Gunting je. Kalau tak, padam ni. Pandai. Syaki. Ni. Kamu je lipat je tadi. Ya. Dah siap dah? Kamu lipat tadi. Dah tak lipat. Macam ni. So macam ni. Agak bawah ke atas? Ini kan? Bawah. Ini. Sebelah bawah. Yang tu atas. Sini bawah. Sini. Kamu ambil dalam petik ni. Macam ni. Koyak sikit. Koyak sikit. Macam ni. Okey. Sikit. Buat 4 penjuru. Sini. Penjuru. Letak bawah. Topik kamu dah habis siap. Okey, cikgu nak yang dah siap. Kita tanpa ada petik dekat belakang tau. Belakang ni, dekat belakang ni. Ni. Tengok. Siapa boleh letak tepi ni? Dah. Kamu dah letak kan? Okey, siapa yang dah letak kat tepi ni, koyak. Yang tepi ni. Tarik, bagi buka. Guys, ada jadi. Dah. Main sini, duduk depan ni. Jadi macam ni memang pasal. Jadi kita kena nyanyi balik tau. Pakai. Okey, dah duduk depan masing-masing. Cikgu nak tanya. Okey, apa yang kamu dapat hari ni? Belajar. Buat topeng burung. Kenik-kenik kan? Okey, rasanya perlu tak kita hargai hidupan lain macam burung? Perlu tak? Kenapa perlu?
Sebab burung ni salah satu hidupan yang dapat menyenangkan hati kita. Betul tak? Betul kan? Burung bebas. Kita perlu jaga kehidupan lain selain daripada diri kita. Sebab ada burung, ada hewan lain yang perlu kita jaga. Kasih dulu. Yang ni kesempatan kita ni. Okey, kita nyanyi sambil pakai topi boleh tak? Sambil kejap ni. Untuk belakang ibu. 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 Pusing, pusing. Pusing. Jangan pegang, perempuan jangan pegang. Ikut je belakang. Pusing. Belakang. Jom. Pusing. Nyanyi, sambil nyanyi. Atur dapat cepat cepat. Betul. Dah, betul. Okey, last. Ya. Dah habis. Boleh je buat balik. Dah habis. Ya.